Orang biasa pembeli kereta Pro 2 ni loan mesti 9 tahun punya. Kalau cakap tak garang tu korang bukan peminat kereta lah. Mungkin korang suka motor ataupun basikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah Pro 2 QVE, EV pertama daripada Pro 2. Kereta ni waktu mula-mula launch memang ramai betul kecam kan. Kalau beli kereta kena storage bateri, harga pun mahal. Memang ramai tak puas hati lah dengan Pro 2 QVE ni. Tapi bulan lepas Pro 2 turunkan harga kereta ni, turun sebanyak RM16,000 Malaysia. Jadi dia ada dua optional, boleh beli kereta sekali dengan bateri dan juga boleh sewa bateri. Yang mana untuk kalau sewa bateri harga dia RM63,000 Malaysia dan sekali dengan bateri RM87,000 Malaysia. Adakah strategi Pro 2 ni sebenarnya adalah satu kesilapan waktu permulaan tu, ataupun sebenarnya kereta ni bagus tapi korang je yang tak tahu. So dalam video kali ni saya akan ceritakan segalanya tentang Pro 2 QVE ni. Pro 2 ni jaranglah gagal dalam strategi pemasaran dia. Yang mana kalau dulu Myvi pernah jadi king hatchback, Myvi Taliban kan. Kemudian Azia pernah jadi king dalam kereta mampu milik dan Brezza jadi king untuk sedan bajet. Adakah Pro 2 QVE ni akan jadi king ataupun game changer dalam pasaran EV mampu milik Malaysia? Yang bestnya tentang Pro 2 QVE ni, dibina sepenuhnya daripada Pro 2 A sampai Z. Daripada punya chassis sampailah body semua ni memang tak ada clone ataupun rebash mana-mana. Buat sendiri dengan kepakaran kejuruteraan otomotif. Magna Steyr daripada Austria, yang mana menelan belanja sebanyak RM800 juta Malaysia. 800 juta tu kereta. Kita patut bangga tau, kereta buatan Malaysia ni, A sampai Z. Pro 2 QVE ni kalau kita tengok atas jalan kan, daripada bahagian depan dia, saya rasa kereta ni adalah yang paling sporty design dia, bawah daripada RM100,000 Malaysia. Korang tengok design dia dengan lampu LED, atas ni adalah lampu LED bersambung, kemudian lampu headlight dia kat bawah ni, dan bentuk design depan dia memang betul-betul garang, nampak betul-betul agresif. Memang saya pergi ke mana-mana pun orang akan tanya, kereta apa ni kan, logo Pro 2 besar-besar kat depan ni kan, semua kata Pro 2 ada kereta macam ni. Yang mana yang tak tahu lah, yang mana tahu tu memang tengok 2-3 kali jugalah kereta ni. Kita rakyat Malaysia ni design memang nombor satu lah. Kalau kita nak beli kereta pun sama kan. Kalau kita nak beli kereta, kita akan tengok design dulu, baru kita tengok harga, berbaloi ke tak berbaloi. Kalau design cantik, harga mahal, jadi macam ni lah, orang tak nak beli. Tapi cuma kalau harga ni murah, korang tengok berapa ramai orang nak cari kereta ni. Dari segi size dia, kalau daripada bahagian tepi, kita boleh kata dia adalah sebuah hatchback segmen B+. Di ke arah C sikit, sebabnya lebar dia dah macam Honda Civic. Kemudian panjang dia sebenarnya lagi panjang daripada Myvi. Cumanya ruang dalam dia lah lebih kurang macam Myvi. Kalau nak bandingkan dengan Imas 5 lah, memang kereta ni lebih besar lah. Dia punya wheelbase lagi besar, kemudian lagi panjang, dan boleh kata dia sebenarnya ke arah segmen C juga. Kalau nak kata kategori segmen C, kita ada apa? Bawah 100,000. Proton S70. Ni boleh kalahkan Conti Killer ni. Stop it. Dan dia menggunakan rim 18 inci 215/50/18. Menggunakan tayar apa ni? Tayar Atlas. Okay, nanti saya ceritalah bab tayar Atlas ni kan. Kemudian rim two-tone dia. Okay, rim dia okey lah, nampak smart jugalah, kena dengan dia punya line tepi body kit ni kan, dengan dia punya fender ni semua okey lah. Kemudian proportion dia memang nampak cantik lah. Kalau korang tengok proportion bahagian belakang dia kan, Pro 2 ni kan dia adalah anak kepada Toyota kan, Toyota Datsun. Kalau kita tengok bahagian belakang daripada tepi ni, kalau parking sebelah CHR, lebih kurang macam Toyota CHR lah. Dan yang bestnya, kalau tengok lagi satu, ni pun macam Toyota CHR. Buka pintu belakang dia, style lah. Kereta ni design dia kan, depan tepi memang nampak agresif lah, nampak garang betul. Siapa cakap tak garang? Kalau cakap tak garang tu, korang bukan peminat kereta lah. Mungkin korang suka motor ataupun basikal. Yang paling saya suka dekat kereta ni adalah bahagian belakang dia. Kalau dulu saya memang minat betul dengan Toyota CHR. Sekarang ni dah boleh dapat dengan harga bawah pada RM100,000, bentuk design macam Toyota CHR. Korang tengok lampu belakang dia, ada macam style Subaru BRZ ataupun GR86 dia punya lampu ni.
Kemudian bersambung kat sini. Memang betul-betul nampak sporty, garang, agresif. Segala-gala benda lah. Kemudian dekat bawah dia dengan hitam ni, tapi cuma tak apalah, produk kan. No! Dia ada kamera. Dia ada dim in the mirror tu. Kamera dia dekat sini. Tapi dari segi overall, kita cerita buat design dia. Design dia memang mantap, terbaik, terbabum. Memang design dia memang daripada depan, tepi, belakang, memang komplit lah. 10/10 saya bagi. Untuk boot space dia, 350 liter. Bagi saya kereta ni adalah sebuah kereta sporty yang bukan untuk family pun sebenarnya. Dia kalau nak kata untuk family, mungkinlah kalau korang tak kisah tentang practicality, keluasan tu kan. Tapi kalau untuk orang yang belum berkahwin kan, nak kereta sporty kan, kereta sporty mampu milik, ni sesuai lah. Dia punya boot space 350 liter. Bagi saya okey je kan. Kalau kita orang bujang, barang nak letak apa sangat kalau balik kampung kan. Kalau dah berkeluarga tu mungkinlah leceh sikit dengan child seat ke, ataupun barang-barang anak, dia agak kurang praktikal lah. Tapi kalau untuk orang bujang, kereta ni memang nice. Kita kalau menggunakan kereta, benda yang paling penting sekali dekat bahagian dalaman adalah dashboard lah. Pasal kita tengok dashboard ni hari-hari. Bagi saya untuk design dashboard dia memang minimalis, simple. Tetapi satu, steering dia. Design steering dia saya kurang berminat. Tak tahulah korang kan, tapi bagi saya design steering dia, kalau bawa laju memang pegang sedap lah kereta ni. Tapi design dia nampak macam steering murah. Lagi-lagi dengan colour silver ni. Untuk kereta sporty, bagi saya colour silver ni macam kurang kena lah. Lagi baik colour silver ni. Mungkinlah next kan, mana tahu Prodor nak buat facelift, warna silver ni boleh guna fake carbon fiber atau balut carbon fiber. Baru dah nampak macam lebih garang lah, lebih sporty kan. Sebab interior semua dah gelap kan. Tiba-tiba ada colour silver. Saya kurang berminat betul dengan colour two-tone ni. Untuk dashboard tu biar satu colour je. Baru nampak nice kan. Dan lagi satu, sesi infotainment 10.25 inci. Tetapi bagi saya kurang cukup untuk kereta ni. Sebabnya kereta EV ni kita akan banyak menggunakan sistem infotainment tau. So kalau sistem infotainment kecil kan, kalau kita nak bawa kan, dia agak macam nak tengok lagi-lagi orang yang rabun je tak nampak kan. Dia better sebab mungkin dah terbiasa dengan kereta-kereta baru sekarang canggih-canggih dengan sistem infotainment belas-belas inci. Kemudian Prodor keluar dengan sistem infotainment kecil ni, bagi saya dia agak kurang praktikal lah. Untuk kalau kita sekarang kita nak tengok semua benda kat sini kan, dia agak kecil lah. So next mungkin boleh besarkan sikit ke 12 inci ke 13 inci ke kan, lebih besar sikit. So lagi senang lah. So tak adalah kita nak tengok dekat-dekat sini kan, daripada jauh je boleh tekan. Ni bagi saya lah, sebab saya dah bawa kereta ni, saya rasa ni terlalu kecil. Ini boleh besarkan. Kemudian aircon ni boleh letak bawah, wang sekali. Ni yang silver ni, itu terus nampak smart lah, nampak sporty. Kemudian dia punya meter cluster 10 inci, sama saiz dengan sistem infotainment. Untuk meter cluster ni tak ada apa masalah, bagi saya okey semuanya. Cantik. Boleh tengok dia punya regen. Regen dia, button regen kat sini, dia ada low, standard dan juga high. Di sini ada auto hold. Kemudian drive mode dia ada 3, eco, normal dan juga sport. Biasalah. Yang paling best, saya suka produk QV ni, dia ada digital inner mirror. Biasa kalau saya dulu, saya biasa tengok dekat Toyota Alphard, kan dah ada dekat Prodor tu. Digital inner mirror ni sebenarnya memang sangat praktikal untuk kereta ni. Sebabnya dekat cermin belakang kereta ni memang terlalu kecil. So better ada dim inner mirror ni, memang nampak clear lah. Kemudian di inner mirror ni pun boleh on, boleh off kan. Kalau macam tak biasa nak tengok di inner mirror ni kan, kita boleh off kan, pun tak ada masalah lah. Kemudian biasalah ada wireless Android Auto, Apple CarPlay. Itu adalah benda-benda yang biasa. ADAS level 2, benda-benda yang basic sekarang ada untuk kereta-kereta moden. Dan yang paling bestnya, kelebihan QV ni, dia ada child present detection. So kalau macam korang tinggal anak ke, ataupun
ada binatang, korang bawa binatang tertinggal, dia dengar ada macam ada bunyi, dia akan detect. So korang boleh tahu ada barang tertinggal kat dalam. Dan untuk kedudukan seat dia pun selesa, sedap. Dia menggunakan half leather. Jarang dah kita jumpa kereta-kereta menggunakan half leather, kira kategori macam kereta premium menggunakan half leather. Bagi saya okey lah, nampaklah sporty sikit kan daripada leather. Bahagian belakang dia, oh, ini yang ramai komplain ni kan, belakang kecil. Betul ke kecil? Ya. Okay, ini kedudukan seat saya. Saya ikut kedudukan seat saya lah. So saya ke depan kan, aduh, saya tinggi 180. Memang belakang dia, saya teringat dekat Satranio lah. Kalau Satranio tu kan, kalau orang besar memang seorang lah duduk belakang. Kalau kena duduk macam ni lah, kena duduk macam ni. Kalau lagi seorang, budak kecil. So kereta ni macam saya cakap tadi lah, dia kurang sesuai untuk kereta family. Sebab belakang dia tak praktikal. Belakang dia terlampau kecil. Kalau mungkin lepas ni Pro 2, kalau dia rendahkan seat belakang ni pun, dia still kena ke depan kan. Kemudian saya kena sandar macam ni lah. Kalau jalan jauh memang saya tak nak duduk belakang lah. Rela duduk depan. Yelah, kereta ni lebih kepada kereta sporty untuk orang yang belum berkahwin lah, ataupun anak seorang lah. Kalau bujang okey lah kan, bujang bawa awet je kat sebelah belakang, tak barang pun. Tapi kalau berkeluarga kan, lagi-lagi kalau nak bawa mak ayah, Roda QV ini datang dengan motor elektrik 150 kW dan 285 Nm torque. 0-100 7.5 second. Cumanya, saya dah terbiasa bawa kereta EV rear wheel drive. Kereta EV rear wheel drive sebenarnya adalah kereta EV yang paling best sekali. Ini adalah front wheel drive. Kereta EV rear wheel drive ni, bila instant torque dekat tayar belakang, korang akan lagi sedap kontrol berbanding 4 tayar bergerak. Ini untuk tayar depan, okey lah, body roll dia sangat-sangat minimum, tak ada masalah pun untuk handling, cornering, dynamic driving dia best lah. Tapi disebabkan dia menggunakan tayar Atlas, tayar yang kurang grip, so bila sampai ke 16, 17 tu, dia rasa bergegar sikit lah. So bagi saya dia okey-okey saja. Range 445 km NEDC. Dekat odometer dia memang tulis lah 430, saya dapat itu 430 km lah. Dan range dia boleh tahan accurate lah. Tapi kalau kita bawa masuk highway, kita bawa laju lah, biasa lah kereta macam ni kan, takkan nak bawa slow kan. Dia akan dapat dalam 380 ke 390 km. Tapi kalau kita maintain bawa santai, boleh dapat 400, 410 lah. Nak dapat 445 km tu memang betul-betul kena dapatkan average dia punya consumption dia lebih kurang dalam, kalau dapat 11, 12 tu memang power lah. Semua kereta ni saya belum dapat lagi. Tak apa, nanti saya akan cuba lagi. Saya dapat biasa dalam 13 lah paling rendah. Tapi still accurate lah. 445 km tu saya berjalan ke sana ke sini kan. Still masih hari tu baki ada 7%, boleh jalan 31 km. Lumayan 7%, 31 km tu kalau saya buat santai lagi, boleh dapat lah 400 km, tak ada masalah. Dan untuk charging, untuk charging kereta Pro 2 QV ni bukanlah yang paling laju. Sebabnya Pro 2 nak jaga ketahanan bateri health ni. Untuk DC fast charge ni, kalau korang selalu charge laju, fast charge memang akan buatkan bateri health cepat turun. Itu sebablah Pro 2 dia jaga dia punya health bateri ni dengan DC fast charge dia rendah. Dia tak berapa laju. Kalau biasalah setengah jam kan, daripada 10 ke 80%. Dalam masa setengah jam. Dan untuk AC charging dia AC charging dia 66 kW. Kalau saya charge pada malam ke siang tu memang boleh pergi full lah. Tapi kalau sebenarnya, kalau saya lah, saya punya style, kalau charge, saya akan charge sampai 80 je. Tak kisahlah kat rumah ke kat luar, saya akan charge sampai 80 je. Kecuali saya jalan jauh je, baru saya akan pergi DC fast charge kat luar, saya charge sampai 100. Sebabnya kalau, walaupun charge kat rumah 80 ke 100 tu dia akan makan juga elektrik. Tapi saya akan charge biasanya 20 hingga ke 80. Kalau bawah daripada 20 pun dia akan kuat makan elektrik. So kena jaga bateri tu, jangan bagi bawah daripada 20%. Kalau bawah 20% tu memang dia akan
Daripada 10 ke 20 tu dia akan lambat sikit lah. Tapi 20 ke 80 tu memang laju. Dan bagi saya, kereta ni sebenarnya sesuai untuk sebuah kereta orang yang bujang. Kereta sporty hatchback. Kalau dulu kita ada Setra Neo, sekarang kita dah ada Prodo AQV. Tetapi kalau untuk sebuah SUV keluarga, tak recommended sangat lah. Walaupun size dia, dia ke arah macam segmen C, tapi dari segi keluasan dalaman, practicality tu dia agak macam, yelah, kita kalau biasa pembeli kereta Pro 2 ni loan mesti 9 tahun punya. Korang anak kecil nanti bila anak dah besar, duduk belakang nanti dia bising, so tukar kereta baru. Baik, untuk yang bujang-bujang kan, pakai. Lagipun design dia menarik, design dia evergreen tau. Design ni kalau Toyota SHR ni 10 tahun yang lepas sampai sekarang dia masih lagi sedap tengok. So lagi 9 tahun pun, kalau loan 9 tahun, design dia memang terbaik. Tak lama lagi korang tengok mesti banyak dah body kit ke, aksesori produk kan. Sebenarnya kereta ni dari spesifikasi dia sebenarnya semuanya okey, tapi dia kalah sebab harga. Apa-apa benda pun, kalau yelah, kalau barang tu gempak macam mana pun, tapi harga kita kata tak berbaloi, tu yang membuatkan kereta ni dia agak banyak menerima kecaman kan. Dia semuanya ada kat dalam. Ada Android Auto, Apple CarPlay, ada dim in the mirror, ada wireless charger, ambient light, design pun cantik. Itulah. Kalau harga dia mungkin lah, kalau bawah sikit dalam 79,000 siap sekali dengan bateri, mungkin okey lah, dia boleh fight lah dengan kereta-kereta range harga tu. Silap-silap dia boleh jadi EV paling laris. Sebabnya itulah, rakyat Malaysia ni design memang nombor satu. Design cantik, harga berpatutan, confirm laku keras. Okeylah, itu saja video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Dan jangan lupa subscribe saya dan support saya di semua platform media sosial yang lain. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.